pagi. Assalamualaikum. Hari ni Mami seorang-seorang aja. Baby tak ada. Sebabnya ayah ada kat rumah. And ayah kata tinggalkan je lah dia. Malik dia nak Mami yang hantar dia pagi-pagi. Dia tak nak ayah dia hantar. Kadang dia nak ayah dia hantar, dia tak nak Mami. Ikut mood dia lah. Mana orang yang tak nak pergi hantar dia, itu yang dia nak je. So hari ni Mami nak cerita pasal apa ya? Tak tahulah nak cerita pasal apa. Oh, Mami nak cerita pasal ni. Malam tadi Mami sakit. Rasa pitam. Mami ni tak boleh buat kerja lebih, ayah kata. Kalau buat kerja lebih, Mami akan sakit. Semalam Mami masak. Masak yang banyak kali masak. Lepas tu ayah kau kata sebab masak lah. Sebab masak. So ayah suruh rehat. Ayah kata dah tak payah tengok handphone, tak payah chatting, tak payah main MP. Stop, rehat. Lepas Mami makan ubat, Mami okey dah. Tapi memang ubat tu memang total loss lah. Memang lepas tu gone. Mami gone. Tidur, nyenyak je. Yup. And Mami kerap sakit tau. Sekarang ni maybe terlalu tengok handphone sangat kan. Mencari MP tu, my MP. So Mami rasa Mami dah kena kurangkan lah. Mami dah kena buat banyak sesi luahan perasaan macam ni. Pasal Elana, Gazi, Hani. Diorang tak banyak cakap dengan Mami dah. Mungkin diorang tahu Mami pun busy, Mami tak selalu layan. Tapi Elana cerita semalam dia kena cucuk. And malam tadi dia menggigit. Hani pula tak apa-apa. Gazi macam biasalah kacau kakak dia. Gaduh pasal kitchen tu. Sampai rosak kitchen kakak dia. Rupanya dia nak kitchen Mario. Tak apalah, Mami cerita je lah segalanya dekat sini. Sebab benda ni akan jadi memori kita bila Mami dah tak ada nanti. Lepas tu semalam cerita dia tiba dekat Seleko ni, teringat kita semalam Mami masak kuah lemak kuning tu dengan ketupat, nasi impit. Time Mami rebus nasi impit tu, Mami kat rumah lagi. And then Mami pun main handphone, melayan diorang dekat dalam group. Lepas tu Mami dah nak sampai ambil balik tu, dah time kan, kita ada alarm yang bunyi. So Mami terus siap-siap keluar. Mami tak tutup api. Kau tahu, sampai sekolah gelap titik aku. Ya Allah, baru teringat dekat rumah tu Mami dengar rebus ketupat. Nasib baiklah Mami pakai dapur yang pakai gas camping tu kan, dapur camping tu, portable tu. So by the time Mami sampai rumah, gas tu dah habis. Dia dah tutup api awal-awal. Sebab Mami ingat Mami last tukar gas tu 2 hari lepas kot. Masa tu Mami masak apa, Mami tak ingat. Tapi nasib baiklah. Cuma dari ambil Malik tu balik ke rumah, biasanya dalam setengah jam. Aku rasa 10 minit aku dah sampai. Saat tempat tekan. Anak-anak dia cakap, Ming, kenapa laju sangat ni, Ming? Kenapa laju sangat? Yelah, cuak kau. Dah dalam kita nak laju, kita takut kat rumah terbakar kan. Lepas tu kita boleh pula nampak lori bomba lalu. Tapi tak ada lah. Dia bunyi ting tu tak ada. Tapi dia lalu lah. Kenapa kau nak kena lalu time aku tengah gelabah? Boleh je kau tak lalu kan. Aku tak payah nak laju sangat. Dia boleh lalu. Makin cuak lah Mami kau jadinya. Memang gelabah, kau tahu tak? Takut dah, terfikir dah. Macam mana aku nak ngadap bapak kau ni nanti kan.
Kalau lah dia tahu. Sebab dekat sekolah tu Mami dah text ayah. Ayah, abang Mami lupa nak apa, tutup api dapur. Tapi saya dah keluar. Lepas tu bila Mami dah hantar tu, ayah tak read lagi tau. Mami cepat-cepat padam. Kan kalau ibuatnya ayah kau baca, lepas tu ayah kau membebel, lagi stres otak aku. So Mami sempat padam. Lepas tu dalam pukul berapa ayah free, ayah call Mami. Lepas tu baru Mami cerita, kau ambil dia punya bising. Lama dia punya ceramah semalam. Kalau ayah tengok video Mami, ayah tak sayang Mami ke? Apa tak sayang ke? Apa nak marah saya? Saya terlupa. Ayah kau kata apa tau? Cuba sayang kalau fokus, kalau buat kerja fokus satu je. Kalau rasa nak ambil malik, ayah kata pergi ambil malik aja. Jangan masak. Lepas ambil malik baru masak. Jangan nak buat semua benda. Dulu Mami ni multitasking. Mami paling boleh buat semua benda. Semua benda aku boleh buat dalam satu masa aku rasa. Laju boleh buat semua benda. Tapi disebabkan mungkin lah faktor umur, memori tu banyak loss. Kita tak ingat. Padahal keluar tu Mami dah pandang dah dapur, dah tengok dah. Tapi tetap lah, benda dah terlupa lah. Itulah kan, kalau dah lupa, tapi kenapa ingatan tu hadir waktu dekat sekolah? Dekat dah sampai sekolah Malik dah jauh. Takkan aku nak patah balik kan? So sampai sini je lah. Sebab Mami dah nak sampai rumah. Tak ada apa-apa. Cuma Mami sangat-sangat rindu dengan anak-anak. Tak tahu bila Mami nak balik. Sebab ayah busy sampai hujung bulan ni. Maybe insyaAllah bulan depan, siapa tahu. And Assalamualaikum. Jumpa lagi.